Nak beli kondo atau apartmen, jangan tengok harga dan design saja. Ada satu perkara yang ramai pembeli terlepas pandang. Dah dapat strata title ke belum? Cari Syamsul. Pertama sekali, apa itu strata title? Strata title ialah geran individu yang untuk unit seperti kondominium, apartmen, servis apartmen ataupun townhouse yang dibangunkan secara strata. Kalau anda nak semak sama ada hartanah itu sudah mempunyai strata atau tidak, ada beberapa cara. Cara pertama, tanya ejen ataupun owner. Minta mereka tunjukkan salinan strata title atau maklumat geran. Kalau mereka ada dokumen tersebut, anda boleh semak butiran seperti nombor hak unit milik, keluasan unit dan nama pemilik. Cara kedua, semak dalam Sale and Purchase Agreement SPA. Biasanya akan dinyatakan sama ada strata title telah dikeluarkan ataupun masih dalam proses. Kalau masih belum dikeluarkan, pemilik biasanya masih menggunakan master title. Cara ketiga, buat carian rasmi di pejabat tanah. Anda boleh membuat carian hak milik untuk mendapatkan maklumat seperti status pemilikan, sekatan kepentingan dan sama ada strata title telah didaftarkan. Kalau anda membeli rumah subsil, jangan malu untuk minta semua dokumen ni. Sebagai pembeli, anda berhak mengetahui status hartanah yang ingin dibeli. Dan ingat, belum ada strata title, tak semestinya bermasalah. Banyak projek baru yang masih berada dalam proses pengeluaran strata title. Yang penting, anda faham status pemilikan dan mendapat penjelasan daripada ejen, pemaju dan peguam yang mengendalikan urusan jual beli. Sebelum tanda tangan apa-apa dokumen, pastikan anda tahu sama ada hartanah itu menggunakan master title atau sudah mendapat strata title. Ilmu yang sedikit hari ini boleh mengelakkan masalah besar pada masa hadapan. Dapat sesuatu?